Assalamualaikum dan selamat 3 minggu. Okey, sekarang saya berada di Saman Port Jaya, Kuala Lumpur. Okey, jadi saya hari ni nak bawa hampa dua satu rumah nak jual kat sini. Rumah ni kita berada dekat dia punya garaj dalam tengok. So, kat garaj ni boleh masuk. Tengok ni lebih 2 hektar kan. Okey, jom kita masuk dekat dalam video nampak. Ni kat okay, ni yang saya berada sekarang boleh tengok. Saya berada dekat dia punya hall dia. Ruang tamu dah boleh tengok. Ruang tamu sikit ada dia makan, TV, handphone, semua boleh mungkin untuk para penghuni kita. Okey, ikut saya. Tu dekat bawah ni tengok ada satu bilik store kat sini, tu boleh nampak. Okey. Jadi bagian aku, dia kata dapat clean kat sini. Tak dah buat tabletop dan kitchen kat sini siap dah. Patut juga ada satu bilik kat bawah. Mesti orang tanya, bawah ada bilik tak? Ada. Ni bilik dah. Nampak? Termasuk dekat queen ni. Kali ini ekor ni depan yang Nabi semua siap tengok. Itu yang mana ni? Baru kat bawah. Okey, kemudian dekat bawah juga dia ada satu bilik air mestilah. Dah kalau ada orang duduk bawah mesti nak bilik air. Kencing nak berak kan. Okey, ni dia punya air dah. Okey, ada tulisan akan duduk ada tempat ratu tangan. Ni ada shower siap. Service desa apa dan luar. Okey, kan saya akan bawa ke apa tengok dia punya bahagian dapur. Jadi dapur spring yang dia tahan, ni dapur basah. Kau tengok. Siapkah dengan tabletop yang ada pintu yang terbuka untuk apa melepaskan ruang ni untuk memasak. Kemudian saya buat juga yang terakhir dekat bawah ni dia punya ruang. Ini boleh kata macam dapur juga, dapur ketiga ataupun kita boleh katakan sebagai ruang membasuh laundry area. Sebab apa? Kau tengok kat sini, kursi ada kat sini. Dia macam satu ruang yang kau boleh buat basuh baju, basuh kain kat sini. Satu apa bila kat sini. Okey, siap kat sini. Okey, so boleh sidai kat sini. Kalau kata nanti esok pembeli baru dia pasang dia punya sidai kat sini sebab ada natural light. Okey, so insya-Allah lah boleh keringkan baju pun. Okey, jadi tadi kita berada di dia punya tingkat atas. Saya buat betul dulu dengan tingkat atas. Okey, yang pertama saya akan buat tengok dia punya bilik yang kedua dan ketiga dulu. Tapi sebelum tu tengok ni dia punya hall atas. Tingkat atas. Jadi hall yang dulu tingkat atas akan kalau kata apa lama tu kat bawah ni apa boleh memanfaatkan ruang ni untuk jadikan family area. Jadi pasal tengok. So yang tiga pun tengok dia boleh muatkan katil queen dan juga katil bujang. Kau tengok kat sini. So yang agak luas. Jadi kau tengok dah siap dah bagi dengan aircon, dengan kipas sama juga. Okey, jadi sekarang saya akan bawa pulang kau tengok dia punya bilik master. Kita dah sampai dah dia punya bilik master kau tengok. Ni katakan bilik master ni, master bedroom. So dia boleh muatkan katil king dan juga katil single satu. Sebab dia bilik master dia luas. Jadi dia ada view kat sini, kau boleh tengok ada view tingkap kat sini, kau boleh buat pilihan kat sini. Okey. Dan yang paling penting sekali bilik master ni selalu orang nak tahu apa dia? Bilik air. Master bathroom. Nampak mai kita masuk ikut bawah. Okey. Ni master bathroom kan, tengok. Dia bentuk tempat tangan, cermin, shower dan juga fully tile memang best lah.
Okay semua, tadi saya dah bawa dah hampa tour rumah ni. Rumah 2 tingkat di Taman Poh Jaya. Secara rumusannya apa yang saya nak beritahu, rumah ni rumah 2 tingkat, double story. Ada 4 bilik, 3 bilik ayak, yang mana di bawah ada 1 bilik, 1 bilik ayak. Di atas pula ada 3 bilik, 2 bilik ayak. Freehold berkeluasan 1,400, 1,500 macam tu lah kan. Tapi dia dah renovated unit. Okey, dijual secara fully furnished. Kejiranan boleh kata majoriti Melayu kita, banyak Melayu. Harga cuma 600,000 sahaja. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat boleh contact saya. Nombor ada di profile.